Baginda tidak kata kepada mereka, suruh dia untuk tinggalkan solat. Tidak. Mereka kata, kalau kamu mencuri, jangan kamu solat. Salah tindakan ini. Salah. Kerana mencuri satu dosa. Tinggalkan solat satu dosa juga. So kalau orang dia buat satu dosa, jangan suruh dia buat dua dosa. Ada setengah orang kerana kurang ilmu mereka fikir tentang isu ini dengan cara lain daripada cara yang diajarkan oleh ulama. Di zaman Rasulullah SAW pernah berlaku kes seperti itu. Seorang lelaki, dia mencuri pada waktu malam. Kemudian dia buat solat. Bila siang hari, orang nampak dia buat solat. Datang para sahabat, mereka kata, ya Rasulullah, orang ini malam dia mencuri. Siang hari dia buat solat, kita melihat dia buat solat. Maka baginda bersabda, satanhahu salatuh. Yani, solatnya akan menghalang dia nanti daripada mencuri. Akan jadi sebab untuk memberhentikan dia mencuri. Tengok bagaimana Rasulullah SAW menjawabkan. Baginda tidak kata kepada mereka, suruh dia untuk tinggalkan solat. Tidak. Tapi baginda memberi kepada mereka cara yang betul. Jangan bagi tahu dia tinggalkan solat. Tak, solatnya itu akan jadi sebab untuk dia tinggalkan nanti dosa itu.